Dalam empire saya, ramai orang yang sudah capai kejayaan dalam simpanan emas. Yang mana dorang ni adalah orang-orang yang dulunya menabung 3 bulan gaji, 6 bulan gaji pun susah. Tapi selepas ada ilmu emas, ada ilmu kewangan, duduk dalam support group yang aktif, yang mana circle kawan-kawan, network dalam tu semua saling lumba-lumba dan saling semangat each other untuk konsisten menabung, akhirnya sama-sama dapat capai kejayaan. Okay, ini ada satu orang, dia cakap apa? Saya dah beli puan 30 gram. Wow. Dia cakap dia beli bila? Bulan 6 hari tu. Bulan ni terkumpul 45 gram. 45 gram ni kira-kira macam lebih sikit daripada 10 dinar lah. Sebab 10 dinar bersama dengan 42.5 gram. So dia ada 45 gram. Banyak tu. Sikit lagi kena bayar zakat lah kalau sudah capai 85 gram simpanan selama setahun. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Sebab tu anda kena konsisten menabung. Jangan tengok harga. Setiap bulan 10% daripada gaji simpan dalam emas. InsyaAllah one day anda pun akan dapat miliki emas 5 dinar, 10 dinar macam ni. Cantik kan? Takkan tak teringin. Kerja 20 tahun, 30 tahun tak pernah merasa emas 10 dinar. Sedih. So, kalau anda mau bermula, serendah RM100, tekan link dekat bio ataupun isi beg biru. Nanti saya guide dan masukkan anda dalam support group saya. Follow for more tips.